lighter ni. Oh ya, Pek. Bagi lighter satu. Saleh, lu telah puasa punya orang kah? Sekarang kan bulan Ramadan. Bulan yang baik, mah. Hormatlah sikit orang lain. Bisinglah kau ni, Apek. Kau sibuk nak ajar Islam ni lah, kenapa? Engkau tu kafir. Hal agama aku, tak payah kau nak ambil tahu. Kau bagi je lighter tu. Bang Saleh, jangan begitu sama Bos Lim. Dia sedang belajar puasa hari ni, bang. Kau diam, Aceh. Kau datang sini, kau nak bekerja kan? Tak payah kau nak ujian pandai. Astaghfirullahaladzim, Abang Saleh. Mula abang ni tak ada insurans ke? Uncle Lim ni lagi mulia hati dia. Dia cuba nak puasa, dia cuba tahan lapar dahaga. Abang yang Islam ni, siang-siang hari dah cari rokok. Kau ingat kau dah cukup alim ke, Daus? Apa? Dengan puasa bagai, confirm kau masuk syurga. Engkau dengan Cina ni sama je. Menyampah aku. Tak apa, Firdaus. Tuhan tahu. Tuhan nampak punya. Okey? Kak Mama, abang Bunanya suka pedas ke? Mestilah suka. Orang Aceh kan makan macam kita. Nanti, bila jumpa kena cakap Kak Abang Maulana, Kak Mama kira salam rindu tau. Ish, jangan nak mengada Ni lebih pada sedekah je. Kau nak sedekah ke? Kau nak menggatal? Ha? Aku dah cakap kan, jangan layan budak Aceh tu. Mak, Maulana tu baik je. Dia rajin. Umat je orang tua, tak sama macam... Macam bapa kau? Bapa kau tu pun cakap manis. Kanda, rindu dinda. Pui! Lalas dia tinggalkan kita untuk kata-kating. Tahu tak? Tapi, tu ayah. Abang Maulana bukan ayah. Okey. Kau bukan faham pun benda-benda ni. Arjuna, pergi bawa adik kau masuk bilik sekarang. Cepat, sekarang! Mawar, kau dengar sini. Darah seberang ni tak boleh dipercayai, Mawar. Mak cuma tak nak kau ulang silap Mak. Orang luar ni, bila susah, dia dekat. Bila senang, dia hilang. Mak dah rasa pahitnya percaya dengan orang luar ni. Mak tak sanggup tengok anak Mak rasa macam mana Mak rasa. Hati perempuan ni lembut. Sekali luka, parutnya seumur hidup. Mak tak nak kau gadaikan maruah dan perasaan kau pada orang yang Mak tak yakin. Baru bangun? Kamu ke mana semalam? Ayah cari kamu dekat surau lepas solat tarawih. Tak nampak pun kamu. Ada je lah. Tak tampak ke? Nina buatlah solat tarawih semalam 8 rakaat. Lepas tu, Saleh ajak keluar makan dengan ni, Nina pergilah. Ayah bukan nak kongkong kamu, Nina. Saleh tu bawa pengaruh buruk. Ayah segan tau. Ayah ustaz. Tapi anak dia berdua-duaan dalam kereta dengan lelaki. Satu kampung bercerita. Oi, gatal telinga tu. Ayah ni sing betul lah ayah ni. Kecoh lah. Ya, apa masalah ni ayah ni? Ayah nak dengar apa orang kampung cakap je. Ya, ayah ni kenapa dengan Saleh? Apa masalah dengan Saleh? Saleh tu bukan kutu lepak pun. Dia bekerja. Dia ada duit kot. Ish, bukan macam orang kampung kat sini. Cik lepak je 24 jam. Kerja tak ada, duit tak ada. Lagilah. Ya, ayah memang ada dulu tak suka Nina dengan Saleh. Kalau ayah tak suka Nina dengan Saleh, fine lah. Lepas ni, Nina boleh keluar lah daripada rumah ni. Nina, ayah cuba nak selamatkan Nina dari
Nampak aku. Kak, Aman nak pesan sikit ni. Cubalah dengar cakap ayah tu. Ayah tu bukannya nak kongkong hidup akak. Nasihat. Nasihat ke ceramah, Man? Ayah tu tak habis-habis lah daripada masjid sampai rumah sibuk ceramah-ceramah tak habis-habis. Apa masalah dia? Kenapa kita ni nak kena hidup berpandukan dengan dia punya kitab-kitab lah, hadis itu, hadis ini? Segala perbuatan kita kat rumah ni nak kena ikut teori dia je. Kau tak bosan ke? Ya, aku penat lah, Man. Ayah bercakap sebab disayang. Sebab ayah tahu dunia ni tak selalu berpihak kepada kita. Faham? Apa yang ayah faham? Apa yang ayah tahu dari sejak bila dia faham pasal dunia aku? Sejak ayah hilang mak. Sejak ayah terpaksa jadi dua peranan dalam rumah ni. Aman! Kau tak payah jadi badan mak lah dalam hal ni. Kenapa? Akak yang tak ikut apa yang mak ajar dulu. Mak sendiri tak pernah paksa aku untuk jadi macam dia, kau tahu tak? Mak tak paksa. Tapi mak tunjuk dalam perbuatan. Iman tu tak boleh diwarisi, Kak. Walaupun ayah tu ustaz, walau mak tu perempuan solehah sekalipun, tapi kalau kita sendiri yang tolak, tak bermakna juga. Tapi salah ke? Aku cuma nak kejar bahagia aku. Aku takkan curang pun. Aku cuma nak ikut cara aku untuk aku jadi bahagia. Salah ke, Man? Hidup ikut nafsu, bukan hidup, Kak. Sudahlah. Aman kesian dekat ruang mak. Kalau mak masih ada, mak takkan kenal akak yang sekarang ni. Abang Saleh, ini bulan Ramadan. Hormatlah sikit, bang. Budak-budak tengok. Kalau abang tak malu dengan Tuhan, malulah bang dengan budak-budak ni. Kau siapa nak ajar aku? Kau mak aku ke? Kau bapa aku ke? Tapi ini dosa, Saleh. Salah perbuatan kau ni. Kubur masing-masing. Aku nak puasa ke? Tak nak puasa ke? Aku punya suka lah. Ada aku menyusahkan kau ke, sial? Memang tak susahkan aku. Cuma aku nasihat sebagai saudara se-Islam je. Ada aku minta nasihat daripada engkau? Ada? Tak ada kan? Tak payah kau nak pandai-pandai nasihatkan aku. Tapi Abang Saleh, betul lah apa Abang Maulana cakap. Kan berdosa kalau tak puasa. Wah, beria betul korang backup Mama Aceh ni. Oh, lupalah. Korang ada darah Aceh kan? Patutlah beria sangat backup. Aku pun tak faham dengan si Mawar tu. Apa yang dia nakkan sangat dekat kau? Apa? Kau dah perguna-gunakan dia ke? Sudahlah, Saleh. Kita ni serumpun. Lagipun, bila kita dah mati, malaikat tak tanya pun bangsa kita apa. Makin lama makin bingit aku dengar ceramah kau ni. Ya! Abang Saleh. Hei, Saleh! Aduh. Lu sudah gila kah? Ha? Lu pergi. Buat cakap lu pergi. Nasib baik ada Cina ni. Kalau tak memang mampus kau aku kerjakan. Dua-dua dasar pendatang. Oi, Saleh. Nasib baik ini bulan puasa tau. Kalau tak lah, wah sudah hantam lu sama ini punya aku. Pergi.
Kenapa ni? Ha? Bukan main lari bagai. Tadi Abang Saleh dia pukul Abang Maulana dekat kedai Uncle Lim Pak Long. Berdarah mula Abang Maulana. Astaghfirullahalazim. Dia orang bergaduh pasal apa? Nah, Maulana. Kasih makan dulu lah. Itu Saleh ya. Macam hantu. Maulana. You punya muka sudah bengkau. Aduh. Tak lah apalah. Esok you tak payah balik kerja lah. Ha? Esok you cuti. Uncle bagi lihat lah. Tak apalah bos. Sikit je ni. Saya kasihan sama dia. Hatinya panas. Tak tenang. Ayo, Maulana. Lu punya hati ya. Macam ini tisu. Orang sudah pukul sama lu, tapi you masih kasihan sama itu orang. Tapi Uncle Maya respect you satu perkara, iaitu you mati-mati pertahan lu punya agama. Tapi itu Saleh bikin malu saja. Muka nampak macam Melayu Islam, tapi perangai tak ada serupa macam orang Islam pun. Hidayah itu milik Allah. Bos, kita doa saja. Abang Maulana, abang okey ke? Saleh tu memang kurang ajar betul lah. Ikut hati ni memang senang lempang je muka dia. Tak apalah Mawar. Saya baik-baik saja. Sikit je ni. Mawar, lu tak payah risau lah. Uncle sudah ajar Maulana satu kungfu. Peng Chun. Dia dah tengok iman ke? Nanti Maulana jadi macam itu Donian lah. Uncle Lim ni buat lawa pula. Aduh. Ustaz, Nina, saya minta ampun. Saleh, tengoklah keadaan kita ni. Kalau ayah tak doakan kita, ayah tak tahulah apa jadi dengan kita nanti. Luka ni kecil je. Tanpa doa ayah tak tahu kita ni hidup lagi ke, mati ke. Saya tahu, saya banyak buat silap, Ustaz. Saya hampir membunuh anak Ustaz. Saya malu nak jejak kaki ke rumah Ustaz. Tapi saya kena minta maaf sebelum Hari Raya esok, Ustaz. Sudahlah Saleh. Benda pun dah jadi. Allah tegur sebab Allah sayang. Allah nak bagi kita peluang kedua. Ini peluang untuk kita berubah. Betul tu Saleh. Lu punya nasib maya baik. Itu hari kalau saya sama Maulana tak ada lalu itu jalan tak ada orang nampak you jatuh itu semau. Uncle Lim, maafkan saya, Uncle.
Selama ni macam-macam saya kata kat uncle. Saya resist. Saya hina uncle. Tapi uncle yang bantu saya masuk dalam kereta. Maafkan saya, uncle. Maulana, aku juga minta maaf dengan kau. Aku banyak buat silap dengan kau, Maulana. Hayya, lu ni ya Saleh. Kita sama-sama kan tinggal di kampung paling pelawas ni. Dala pun sama-sama melah. Lu lihat lama sikit lah. Itu kaki mau pakai lagi. Alhamdulillah. Sejuk hati saya tengok Abang Saleh. Kalau macam ni, esok kita buka buku baru Ku hamparkan rindu, langit syawal berbalam syahdu, takbir bergema menyentuh kalbu, terbayang kampung di Aceh yang ku rindu. Hayya, Maulana. Dekat sini lupa ni Ayu. Ayo, puas uncle cari you lah. Bos, tadi saya call kampung. Rindu terubat sikit lah. Baguslah itu macam. Tak mau sedih-sedih lagi, ho. Jangan risaulah. Lu sini pun ada keluarga juga, mah. Uncle ada. Ustaz Asli pun ada. Jom, mari. Ustaz Asli sudah jemput kita pergi dia punya rumah. Kata ada kenduri. Yang satu lagi. You punya girlfriend Mawa. Mesti sudah tunggu you punya. Ke situ pula, bos. Seganlah saya, bos. Ayah, hari ni raya, mah. Jom. Dah, come on. Lailah. Lebaran sang perantau, hati tetap pulang. Aman, kau rasa Abang Maulana datang raya tak? Entahlah. Biasanya Abang Maulana datang lepas solat raya. Tapi ni dah pukul berapa dah? Peliklah, daripada tadi orang datang. Tapi Abang Maulana tak nampak bayang pun. Uncle Lim tak lalu depan rumah pun. Biasanya dia paling awal duit selamat raya. Iya, nanti dibagi kita duit raya. Betul-betul. Ke Abang Maulana balik kampung dia? Hah? Balik Aceh? Ku tinggalkan jejak di tanah asing, dengan doa ibu yang tak pernah kering. Di pagi Aidilfitri ku sapa air mata, raya tanpa keluarga di depan mata. Takbir raya bergema, terbayang wajah ibu di dapur, ayah di beranda, suasana kampung yang tak pernah hilang dari ingatan. Tapi tahun ni aku masih di Malaysia, tak dapat pulang. Bila orang lain bercerita tentang kampung halaman, aku cuma senyum, sedih. Ya, raya tanpa keluarga sendiri memang terasa kosong. Namun dalam sepi itu, Allah gantikan aku dengan sesuatu yang tak ternilai. Di sini, aku ada keluarga angkat. Mereka bukan darah daging aku,
Tapi mereka terima aku seperti saudara sendiri. Aku sedar Allah tak pernah biarkan perantau benar-benar sendirian. Mungkin aku jauh dari Aceh, tapi di bumi orang ini Allah tetap beri aku rasa seperti rumah sendiri. Puhaba orang kampung lon, dan ucapkan selamat hari raya nyo dari hati yang tuli, maaf zahir batin. Lulu hatiku mendengar Kami dari Mahadi Studio mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. halaman, doa tetap bersatu di langit Tuhan. Lebaran sang perantau, rindu tak bertepi. Di bumi orang ku berdiri sendiri, namun Tuhan mengganti sunyi ini dengan keluarga baru.